Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-68. Merdeka, merdeka, merdeka. Halo gang. Lah ni pukul 4 pagi. Aku tengah siap-siap ready panas kereta. Nak pergi ambil sayang aku. Dia baru sapa daripada Johor. Turun stesen bas di sini. Dia tolak amalan tadi. So aku nak pergi ambil dia dulu sebelum mulakan perjalanan kita ke satu tempat baru. Jangan lupa saksikan di Afiq Troker. Aku belajar gapi. Tadi dia mukul aku 5 orang kata gapo ini siap tu tadi kerja sama. Bujangan cari salah orang lah ni. Cuba pandai salah diri sendiri sikit. Masalahnya ni meh. Semua ni aku tak Afiq keluarkan duit semua. Afiq sponsor. Kita orang bertolak dari Tanjung Malim pada pukul 4.30 pagi dan sampai Setiawan pada pukul 6.30 pagi. Bagi kopi panas, kurang manis Kopi panas tapi tak nak gula saya. Kopi kosong. tu roti. Saya nak kahwin. Roti kosong dua. Roti kosong. Tu ya. Saja. Dah sudah habis dia juga. Boleh lagi tu. Okey, untuk makan pagi kita orang order kopi panas 2, roti canai kosong 2 dan roti kahwin 1 set. Kedai ni famous dengan roti canai sarang burung, kuih muih, nasi lemak, roti bom dan juga sarapan pagi ala-ala western seperti roti bakar, telur separuh masak dan lain-lain lagi lah. Aku tak selesa. Makan. Tak selesa nak makan. Bukan aku jaga dia. Kalau F1 Ya, pasal beli sama dia kabur. yo. Makan. Ini kucing sekali. Ni camp TADN. TADN Navy Waters. Merdeka. Gola. Welcome to Teluk Batai. Zap. Lah ni kita duduk mana ni? Hari ni kita duduk Teluk Batik. Kita enjoy dia suasana. Hari ni aku tour guide ya. Sebab aku dapat pengalaman kat sini hampir 5 tahun. 5 Sebagai tentera udara, jom aku bawa. Okey, ni apa dia cerita sikit ni? Apa dia ni? Aku adalah Lieutenant Hamzah, Tuan Hamzah. Ni merujuk kepada perisai pertahanan. Sebaya aku bawa Lieutenant Hamzah sebagai Ini tak best pun, tak ada apa pun. tak best lah. Biasa-biasa lah. Biasa. Untuk suasana okey je lah. Jadi kita masuk dalam camp. Tiba. Ni apa ni benar ni buat gini? Apa dia ni tanda orang asli ke apa ni? Macam tu. Aku pula. Apa dia ni gini? Pertahanan. You know this about defense. Dia kerih lah betul lah. So, Kekuatan. ni tak tahu apa dia orang panggil ni. Rasa ni kerih kali. Meja hoyak kerih. Kerih zaman perai dulu. Tuan. Zaman sistem butter dulu dia lepas orang. Dia tu. Bukan? Buat ajar sesat lah. Jangan tunjuk bodoh sangat. Abang Navy. Pok hiking. Abang Navy. Ni pok hiking. Ni naik atas tu. Zuk atas. 2,000 apa km. 2,000 meter bersamaan 2 km. Ada awak gitu 1,5 ada. Day trip. Dia masa dia sewa check in luar.
buat sembah ni. Kena bayar ke? Bayarlah parking ni, free lah. Awak lagi kenapa boleh dah masuk dalam sebut kereta ni? Dia tu mahal ke? Saya tahu. Oh, tu Marina sana. Tapi aku tak zoom 30 ya. Saya nak tinggal kat sini untuk sehari. Yang ni dah parking dia? Ni yang pakai. Oh, yang berbumbung ni macam mana? Bumbung ada nombor plate tu. Bayar bulan-bulan punya 40. Oh. Kita follow guide kita. Ada dah. No, tempat bayar masuk parking. Itu ni parking dia. Ni kita siap dah parking. Kita sapa dah dekat jeti Marina ni. Dan ni lebih kurang pukul apa ni? Pukul 8.30. So kita parking kawasan tu. Parking tu 30 riyal sehari. Boleh lah berpatut tel lah. Cuma untuk parking untuk macam orang awal ni dia tak ada bumbung. Ni view dia. Dunu navy, pekala navy. Dunu view dia. Ni sayang aku import daripada Johor, siapa bagi tadi. Nama dia Hamzah tapi aku tak suka panggil Hamzah, aku panggil Mejah je lah. Ni Abang Navy, dia dulu masuk askar tapi tak lepas. Tak lepas. Dia orang lari. Kita switch game. Dulu Dia dulu lari, orang buat dari 2.4 kilo 10 minit. Dia 2.4 kilo dia sejam. So tak lepas. So dia berhenti Navy. Masuk apa dia? Apa tu tukar masuk lah ni? Yes. Tukar masuk dekat hotel di Johor. Ni kawasan dia tengok comel ni. Ya Rabbi, Masya Allah, comel. Ni kawasan Marina ni. Ni ke dia ni? sebagai tour guide. Ni kita jalan dulu tengok kawasan sini sebab awal sangat kita sapa ni. Kita punya boat pukul 9.45. 9.30 9.45 rasanya. So kita melawat dulu kawasan Gapo ada di Jeti Marina Island. Tapi kawasan dia macam ni lah. Bersih, tak ada siapa lah. Sekejap kita tengok ada ikan tak ikan tak ada nak biok sini kali. Main kain kau pokok ni. Ni siapa nak buat wedding sini ha? Boleh. Sebab kawasan dia memang orang buat tempat wedding pun ni. Ha. Dah lah comel. Tu dah ke ferry kita. Mau yak boat tadi. Tu lah. Dah kena naik benda tu lagi. Nak kata roro bukan roro, ferry dah. Ni tempat chill dia. Kawasan ni malam-malam boleh lepak ni. Lepas tu tahu tak mana pula bangku? Awak tahu tak mana bangku? Tu bangku. Depan tu ya. So daripada sini kita nu berjarak aku rasa dah ada 15 minit. Ni dalam dia tak tahu lah dia buka macam mana malam ke apa tapi lah ni tutup. Ni kawasan nak naik boat ni. Masuk depan nampak ni. Nak naik boat ferry boarding. Tebuk ada. Ni kawasan boarding dia. Masuk straight lah. Tunjuk tiket ke kaunter tu masuk. Tu ferry yang kita naik nanti. Kita akan naik bentar lagi ferry. So jom kita tengok kawasan Sangat nak lawan pun. Macam aku dah bosan kapal. Tengoklah kapal tu. So ni kawasan parking kapal. Boleh tengok
Okay, kita tengok kapal-kapal mewah sikit. Yash. Tu. Tapi tak boleh masuk lah. Dia koci ni. Dia pagar situ. So patut boleh masuk ni. Ni sahabat kita tak lapar. Dia nak pergi kat Paku. Sekitar kawasan Marina. Tengok dia set dia boleh buat majlis sini. So berlatar ke belakang Pulau Pangkor, kapal tahu. So majlis di sini. Tu ferry kita nak naik pan ni. Comel pun. Siapa mari kawasan ni memang nak kena tembok tu. Kata kebal. Sebutir, Pak butir ada. Okey, lah ni pukul 9. So ada lagi dalam 45 minit kita nak tunggu boat ferry tu mari sini. So kita tersadar dulu di kursi batu sini mengenai nasib. Pulau Paku dah ada apa pun sebenarnya. Cuma nak menziarahi, buat lawatan, tengok keadaan suasana sana, culture budaya mereka lah. Tu je. Berapa kali dah pergi? Aku dah hampir 10 kali dah bos. Ini pertama kali ya. Aku tour guide. Jangan percaya dia oyak. Dia sekali abuk sekali pun tak jejak dia ni. Nipu. Masuk tu. Inilah lebih kita berjalan nak gerak pergi masuk ferry. bayarnya. Gebuk kita warna kuning. Alhamdulillah, kita orang telah selamat sampai di jeti Pulau Pangkor. Perjalanan merentasi lautan mengambil masa selama 15 minit sahaja, iaitu feri berlepas dari jeti Marina pada pukul 9.45 pagi dan sampai pada jeti Pulau Pangkor pada pukul 10 tepat. Dan ni adalah feri daripada jeti Lumut yang baru sampai ke Pulau Pangkor. Agak ramai juga pelancong yang keluar masuk daripada Lumut. Pulau Pangkor juga famous dikenali sebagai pulau bebas cukai, syurga untuk penggemar coklat-coklat dan juga perfume. Pandai dia upan.
Mula-mula upaya pelapon tu. Oh, beli sana. Betul, beli. Mana my bank itu? Berapa orang? Taksi. Pakai ikut trail. Pin nya jatuh boleh. Si pin ni hanya ada dekat Panko saja. Jadi pin ni ada dekat Panko Island je. Ada dekat kawasan Panko sahaja. Mana my banknya? Bukan kita naik go ni. Ni kita tubik kawasan taksi tadi. Oh ni tempat jual kabel. Kabel mata biru. Panko Island. Dengan Kak ni. Kak Yati. Kak Yati yang cantik cerita. Motor dia tengok. Baru motor dia. Baru lagi betul. Mana tak ada alu tuju? Ada pusing banyak lagi. Tak ada alu tuju ke kita? Musik hotel dulu kau ni. Kenapa kita tengok dulu? Mau pusing dia sebulan. Bola. GoPro. Penuh tak? Arena Sungai Pinang. Kita ada masa 2 hari sini. Bagus sih. Buat apa keboh?